Kalau bukan anjing kamu dan bukan aku, jadi siapa yang bunuh Sammy? Aku pun tak tahulah, Seto. Jom kita cari petunjuk lagi. Okey, jadi kalau dah tak ada petunjuk. Kejap. Apa benda ni? Itu bela burung ke? Kat rumah aku? Itu sangat pelik. Macam mana boleh ada bulu dekat rumah kamu, Yen? Kejap. Ada lagi? Macam mana bulu tu boleh ada kat sini? Yen, kamu tahu tak apa-apa pasal benda ni? Tak. Boleh tak aku periksa di dalam? Hei, ada lagi kat sini. Seto, jomlah cari kat tempat lain. Tempat lain tak cari lagi ni. Yen, sekarang kamu sangatlah sus. Apa? Aku tak buat apa-apa pun. Mungkin kamu ada sembunyikan dia di atas bumbung rumah. Aku takkan buat macam tu lah. Kamu pasti ke kamu tak buat semua ni? Ya, aku tak buat. Okey, bagi aku remote control tu. Percaya aku, Seto. Nah. Terima kasih. Okey, bagus. Alright, Yen, disebabkan kamu sedang sus sekarang ni, apa kata kamu ikut aku? Pergi ke tempat pengesahan pembohongan? Takut. Yup, jadi sekarang datang sini. Seto, aku takkan buat macam tu. Okey, Yen, sekarang cuma duduk di sini. Jangan nervous. Okey. Alright, soalan pertama adalah, apa kamu makan waktu breakfast tadi? Easy. Aku makan burger, sandwich dan kentang goreng. Okey, burger, sandwich dan kentang goreng. Mari kita tengok. Dia cakap kamu bohong. Apa maksud kamu? Oh ya, jus oren. Aku minum jus oren. Oh ya, jadi kamu lupa jus oren? Mari kita tengok betul ke tak. Oh ya, jadi betul lah kamu lupa jus oren. Okey, soalan seterusnya. Adakah aku kawan baik kamu? Of course, Seto. Kamu adalah kawan yang paling baik yang aku pernah ada. Alright, mari kita tengok adakah kamu bercakap benar. Okey, kamu cakap benar lagi. Oh yes, let's go! Okey, soalan seterusnya. Adakah kamu dah ada boyfriend? Oh, aku ada dan dia sangat sayang dengan aku. Dia handsome tahu. Hah? Apa? Kamu ada boyfriend? Haha, tak guna, Yen. Kalaulah betul. Apa-apa je lah. Okey, ini soalan terakhir. Apa yang kamu dah buat dekat burung kakak tua aku, Yen? Aku tak ada buat apa-apa, Seto. Betul. Adakah kamu janji? Iya, aku janji, Seto. Alright, mari kita tengok. Betul ke? Kamu bohong? Mana ada aku bohong? Mana ada? Oh my god, Yen, jangan lari. Aku tahu kamu dah buat apa-apa dekat burung aku. Mana ada, Seto? Aku cuma nervous je dengan mesin tu. Kita harus pergi dekat alat tu kembali. Ke sini kamu. Tak nak. Yen, kamu datang sini balik.